Jangan tertipu dengan dekat pasaran yang harga yang terlalu murah, ya kan? Ada sebab kenapa harganya murah. Itu je lah aku boleh cakap. So pastikan korang cari yang original dan juga cari yang berkualiti tinggi. Sebab ini adalah benda yang kita akan minum. So bila benda masuk dalam badan, kita nak dia dalam keadaan yang paling berkualiti lah. Esok adalah hari pertama. So malam ni kami dah makan dan tu adalah makanan last kami lah. So apa yang aku nak buat sekarang ni adalah aku dah beli botol kecil macam ni untuk support bini aku sebab esok dia dah start kerja. So apa yang kita akan buat, kita akan top up isi semua minyak-minyak 4 jenis minyak ni dekat dalam bekas-bekas ni dan dia akan bawa pergi kerja. So selebih ni aku akan bawa pergi kerja tempat aku pula lah. So permulaan kita isi Cocophenol dulu. Cocophenol ni adalah minyak kelapa minyak kelapa. Dan yang ini dalam semua minyak ni antara minyak paling sedap lah. Kalau korang jenis suka santan kan, korang memang akan suka minyak kelapa ni. Olive oil ataupun zaitun. Yang ini adalah minyak yang paling susah nak telan, tapi antara yang banyak manfaatnya. So kau tengok sendiri kepekatan dia macam mana. Memang sangat pekat. Yang aku beli ni jenama Olive. Ada 30 kali ganda polyphenol lah dalam dia. So, extra virgin olive oil. So yang ini adalah MCT oil. Contoh macam kau terlalu haus ataupun terlalu lapar, MCT oil ni akan bagi tenaga yang instant kepada badan. So yang ini memang sedap. Dan kenapa yang ini kecil? Sebab dia kita tak perlukan banyak MCT oil ni. 4 picit saja. So, kalau tengok color dia sendiri pun dah berbeza guys. Color dia putih, tak sama macam minyak-minyak yang tadi lah. Dan yang terakhir iaitu ketone immune. So ketone immune ni dia adalah campuran minyak yang akan membantu kita untuk capai ketosis dengan lebih cepat dan lebih lama. So dia lebih pekat lah berbanding dengan yang lain. So ketone immune ni memang dia ibarat macam herba lah lebih kurang. So rasanya pun memang agak pekat sikit. Korang boleh nampak color dia. So inilah minyak sihat yang kita akan minum selama fat fasting 72 jam ni. So korang, siapa-siapa yang nak join kami, aku dengan wife untuk buat fat fasting, cuba korang komen. Dan aku dengan wife sangat-sangat excited. Jom kita try. Doakan kami berjaya menghabiskan 72 jam dengan fat fasting.